Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah pun berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Justru saya menyeru kepada sidang pendengar semua supaya kita ambil peluang untuk meningkatkan segala amalan kita dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas, kerana kita sentiasa kena menunjukkan keaktifan kita dalam melakukan amal ibadat supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya suka ingin mengingatkan diri saya dan juga para pendengar semua supaya kita berusaha untuk meningkatkan amalan kita supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebut, kala Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu melakukan amal ibadat, maka dia akan melakukan amal ibadat itu dengan bersungguh-sungguh. Maka oleh kerana itu kita ambil peluang sepanjang Ramadan yang penuh berkat ini supaya kita dapat meningkatkan amalan kita lebih baik daripada yang lepas. Sebagai contoh, solat sunat tarawih. Mungkin sebelum ini kita melaksanakan hanya 8 rakaat saja, tetapi kali ini kita cuba tingkatkan supaya kita boleh dapat 20 rakaat. Mudah-mudahan ibadat kita diterima Allah. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, contohnya sebagai contoh membaca Al-Quran. Kita pastikan diri kita boleh khatam Al-Quran 30 juzuk untuk bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Jika sekiranya kita tidak meningkatkan amalan ibadat kita sepanjang Ramadan, maka rugilah kita dan kita akan membiarkan Ramadan itu berlaku di depan mata kita tanpa apa-apa yang kita dapat. Justru saya ingin ingatkan diri saya dan sidang pendengar semua, marilah kita pastikan amal ibadat kita lebih baik daripada amal ibadat Ramadan yang lepas. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.